Kulit di bahagian leher dan juga ketiak ada tompok-tompok hitam macam ni. Ini tidak normal. Banyak kali kita nampak hitam-hitam di atas leher kan. Ini bukan daki tau, tetapi ini adalah masalah kulit yang kita panggil acanthosis nigricans yang disebabkan oleh kencing manis atau insulin resistance. Dalam insulin resistance, badan kamu akan menghasilkan lebih insulin kerana badan kamu ada banyak gula dan insulin ini akan merangsang sel-sel di atas kulit untuk tumbuh dengan berlebihan sampai ada tompok-tompok hitam yang kita panggil acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans juga boleh berlaku di atas jari, leher, badan atau di celah-celah badan seperti ketiak atau celah-celah kaki. Dan semua punca ini adalah gula. Gula yang berlebihan sampai seseorang kena kencing manis. Ini bukan daki tau. Kamu gosok macam mana kuat pun, ia tidak akan hilang. Tetapi cara untuk rawatnya ialah kawal penyakit kronik yang seseorang ada. Contohnya kawal gula dalam kencing manis atau kurangkan berat dalam obesiti. Hari ini apabila kamu balik rumah, pergi periksa leher atau badan ayah ibu atau ahli keluarga kamu. Jika ada hitam-hitam macam ni, tolong bawa mereka untuk jumpa doktor. Jika ada apa persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.